Kasyaf itu memang ada. Tapi di dalam ilmu tasawuf tuan-tuan, yang dikehendaki ialah mukasyafah ilmiah, kasyaf ilmu. Keduanya kasyaf mengenai kelemahan diri. Itu dikehendaki. Sehingga setengah ulama tasawuf kata, kalau seseorang itu dikurniakan Allah kasyaf, mengetahui rahsia-rahsia manusia, kalau dia tidak berakhlak dengan akhlak Allah, kasyaf itu jadi balak, jadi bala, menyusahkan hidup dia, menjadi punca dosa besar. Dicontohkan Nabi Ibrahim. Ini contoh dalam kitab. Nabi Ibrahim pada satu peringkat perjalanan dia, Allah kurniakan kasyaf. Dia nampak orang yang buat kejahatan. Dia nampak saja, oh, ya Allah, kau matikanlah orang ni. Allah matikan. Ini doa Nabi dan Rasul ya. Tapi daripada pada peringkat permulaan dia, besok nampak lagi orang lakukan dosa. Ya Allah, matikanlah saja. Allah matikan. Sudah banyak kes Allah bagi tahu Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, akulah yang menjadikan manusia. Aku sangat kasih dan sayang. Tapi kenapa engkau macam ini? Nampak saja orang tak betul. Engkau minta supaya matikan. Aku matikan. Mudah itulah Nabi Ibrahim pun tobat. Dia tak buat lagi. Tapi tuan-tuan, ulama yang mengulas kesalahan Ibrahim ini, karena itulah maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah sembelih anaknya. Terkejutlah dia. Anak disayangi suruh sembelih. Jadi kata ulama, nak bagi rasa pada Nabi Ibrahim macam mana kesalahan dia itu. Allah suruh sembelih anak dia disayangi, dia pun terkejut, terkedu. Baik juga anaknya kata, buatlah. Ya kalau itu dah perintah Allah, buatlah. Jadi itu ceritanya tuan-tuan. Kalau kasyaf ni dikurniakan betul ya Allah, orang itu mestilah berakhlak seperti akhlak Allah. Tidak boleh berakhlak sesuka hati. Nanti jadi malapetaka pada dirinya. Jadi kasyaf yang dikehendaki kasyaf ilmu. Satu. Kenapa kasyaf ilmu ni menambahkan iman, membaiki amal. Dan yang kedua, kasyaf tentang kelemahan diri. Ini cukup bagus. Dua ni. Kalau kasyaf tahu apa-apa ni, tahu rahsia-rahsia seseorang, ini tak perlu. Kata ulama tasawuf, kalau seorang itu memang sudah berakhlak dengan akhlak Allah, itu barulah boleh. Kalau tidak, itulah berlaku pada Nabi Ibrahim. Nampak orang jahat je, terus cepat-cepat mampuskan, bunuh, matikan. Kita selalu kan gitu nampak orang jahat, mampuslah. Kan Rasulullah berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkanlah kaum aku kerana mereka itu tak tahu. Itulah yang diperintah oleh Allah supaya kita ikut. Kalau kita nampak tadi dikasyafkan oleh Allah rahsia-rahsia manusia, mestilah kita berakhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Kita jangan minta Allah binasakan, tapi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita dapat faham. Jadi berfaedah kasyaf itu. Kemudian satu lagi tadi memanglah Allah yang beri hidayat. Guru itu hanya memimpin saja. Hidayat daripada Allah Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itu semua hidayat Allah. Allah akan menghidayat kepada siapa yang dikehendaki. Memang kita wajib Dan tentang ini tuan-tuan ada hubungannya dengan lintasan-lintasan hati. Asaratul qalbi. Lintasan-lintasan hati itu sebagainya ada merupakan hidayat. Datangnya daripada Allah. Ada yang didatangkan oleh malaikat. Ada yang didatangkan oleh jin dan syaitan. Ini ada diterangkan secara detail dalam kitab Insanul Kamil yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Bukan Abdul Qadir Jalani, bukan. Abdul Karim Al-Jili. Kitabnya Al-Insanul Kamil. Panjang lebar di sana. Tapi kebanyakan manusia, dia menerima lintasan hati ini daripada jin dan syaitan. Ada daripada malaikat. Ada yang datang dari Allah terus. Cuma perbezaan-perbezaan inilah kita susah nak faham. Panjang lebar diterangkan dalam kitab itu. Imam Ghazali pun ada terangkan juga dalam kitabnya Ikhya ada. Tapi itulah kesimpulannya,
Memang hidayah itu daripada Allah ya. Sebab itu Rasulullah sebut, berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.